Tapi jangan IT, nanti saya kena keluar. Okey, saya nak tanya sikit lah. Dulu akak ni ambil SPM Science stream ke, Art stream ke, IT stream ke? Boleh bagi tahu sikit tak? Sebenarnya saya SPM Science stream. Pas SPM tu, baru saya ceburi bidang IT lah. So, bukan dari awal bidang IT. Jadi, apa qualification yang paling penting yang diorang kena ada untuk kerja sebagai IT assistant dekat kilang Snapco? Okey lah, yang penting ada termasuk dalam bidang IT lah. Pembelajaran ke apa ke, tapi kalau tak ada pun, kalau nak start belajar pun boleh juga. Yang penting kita kena berani lah untuk mencuba. Akak dah kerja kat sini berapa tahun dah sebenarnya? Saya baru 2 tahun, hampir 3 tahun. Apa favourite snack akak dekat Snapco? Saya paling suka shoyumi seaweed. Sebab dia halus-halus, lepas tu senang saya nak makan kalau time buat kerja. Kita boleh seling-seling kan? Macam dekat atas meja ni Ya lah. betul, sebenarnya ada juga kan? Describe lah satu perkataan bila kerja dekat Snapco. Bagi saya, santai. Tapi bukan all the time. Kita boleh makan snack sambil buat kerja. Tapi bila time kita tengah busy sangat tu, memang tak boleh lah makan. Suka ke kerja kat Snapco ni sebenarnya? Kita nak tanya sikit lah, betul-betul suka ke? Suka. Betul lah, tak tipu? Betul, sebab betul. Saya dapat jajan free. Oh, sebab dapat jajan free. Boleh tak nak apply sekali? Boleh, tapi jangan IT. Nanti saya kena keluar. Akak bagi sikit lah advice dekat orang luar sana yang nak apply kerja dekat kilang Snapco sendiri. Mungkin dekat bawah IT ataupun dekat bahagian-bahagian lain. Okey, kalau nak apply dekat New Star Food Industry ni, sama ada bahagian IT ataupun bukan, tak kisah. Tapi yang penting minat bahagian apa yang dia nak apply tu, dan dia berani untuk mencuba benda baru lah. Sebab biasanya kalau kita masuk tempat lain pun, memang kita akan belajar benda baru. So, kena berani untuk belajar benda baru. Okay, so kiranya betul-betul akak ni minat lah bagi IT. Ya, betul. Okey lah. Saya rasa macam akak pun tengah busy ni. Macam banyak kerja akak ni. Manager akak pun dah macam pandang-pandang Tinggal tu kan. So, saya berundur diri dulu lah ya kak. Okay, bye. Terima kasih.